Sesiapa yang lepas semayang, dia duduk di tempat semayang dia macam tuan-tuan sekarang ni, madama fi musallahu, hadis sahih, dia duduk di dalam tempat solat dia macam tuan-tuan, ada malaikat yang akan datang, akan sebut Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia ni, Allahumma arhamhu, ya Allah kesiankanlah dia ni. Tuan-tuan sekalian, hari-hari lepas semayang, tuan-tuan duduk sat, tuan-tuan istighfar, tuan-tuan baca ayat kursi, amanar rasul, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah. Waktu tu tuan-tuan yakin Allah sedang menghantar para malaikat yang sedang berdoa kepada orang tu. Nama khusus orang itu, nama khusus orang itu insya-Allah didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah kesiankanlah orang ini. يا رجائي